Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Hari ni kita dengan Gixxer 250 and welcome to the most dangerous highway in Malaysia. Highway yang paling berbahaya di Malaysia. Tak tahu, dalam duk kata nampak tahu-tahu dengar ya. Okey, hari ni aku nak cerita kat abang sikit pasal Gixxer 250 ni. Sebab aku dah hampir 24,000 km pakai motor ni. Dan juga masuk setahun dah lah pakai motor ni. So aku nak cerita sikit lah review long term motor ni kan. Dan take note, kalau aku cakap benda-benda negatif, benda-benda yang mungkin kurang enak didengar, aku just cakap berdasarkan pengalaman, maklumat dan juga preference aku. Benda tu tak semestinya relevan dengan hampa punya situation lah. Aku just cerita ikut situation aku lah kan. Seperti contohnya tadi hampa tengah tengok kan, aku on the way balik daripada Singapore. So motor ni aku pakai daily keluar masuk Singapore. Next year Singapore ada upgrade. Upgrade dia naik harga dia punya BEP daripada $4 ke $7. Lepas tu kalau siapa-siapa yang tak pakai device OBU, device tu macam depa punya smart tag lah. Kalau tak pakai device tu akan kena lagi extra $3. So kalau aku nak pasang device tu dekat motor ni, mana kata lepas ni aku kena naik motor ni hari-hari lah. Tak macam lah aku duduk bergiliang ikut mood aku antara motor ni dengan aku punya CF motor. So that's why benda ni jadi aku punya concern. Tapi untuk hampa, mungkin hampa duduk kat Bangi kerja kat KL contohnya, so situation ni tak apply dekat hampa kan. Tapi jangan risau, dalam setiap benda negatif akan ada benda positif dia kan. Okay, first kali aku nak bercakap pasal dia punya reliability yang questionable lah. Sebab motor ni seperti motor-motor yang lain ada penyakit-penyakit keturunan dia kan. Tapi motor ni dia punya penyakit keturunan berjenis-jenis penyakit tu ada ni. Lain macam dia punya keturunan ni kan. Apa punya DNA aku tak tahu lah. Okay, aku nak masuk ni. Sekejap kita sambung cerita. Sambil-sambil tu hampa tengok lah. Aku malas segan nak cakap apa orang. Dia orang tu ada ni apa dia cakap seorang-seorang. Bagi signal. Okey, kita sambung cerita. Tadi aku cakap pasal reliability yang questionable ni kan. Kalau hampa jadi CCTV dalam group owner Gixxer 250 ni dekat Facebook, hampa akan nampak lah ada orang tanya pasal masalah-masalah tertentu kan. First, benda ni asalnya normal lah kan. Dalam group Gixxer mestilah orang cerita pasal masalah Gixxer, takkan nak cerita pasal masalah CF motor, betul tak? Cuma yang jadi tak normal dia bila bertahun-tahun masalah yang sama juga yang ditanya, yang ditimbulkan tu masalah yang sama. So sebab tu lah bagi aku benda tu questionable lah kan. Sebab aku tak suka konsep penyakit keturunan ni tau. Istilah penyakit keturunan ni aku tak suka. Sebab kalau hampa tahu benda tu bermasalah, kenapa hampa tak selesaikan? Takkan hampa punya penyelesaian masalah tu sekadar warranty claim saja. Orang komplain ada masalah tu, lepas tu hampa claim baru dekat dia kan. Lepas tu hampa tak selesaikan masalah tu daripada asal, daripada punca masalah tu mungkin hampa tak cari pun. Sebab contoh aku punya masalah disk bengkok ni, dah bengkok semula aku punya disk ni. Mungkin orang akan cakap salah aku kan. Mungkin cara aku naik ke apa kan. Tapi aku takkan nak cakap lah. Sebab aku bukan first time beli motor kan. Dah berbelah term pakai motor. Yang ni first motor aku yang disk bengkok. Lepas tu bengkok 2 kali. Maksudnya memang masalah tu aku rasa memang daripada disk ni lah. Tak tahu lah, mungkin material dia pakai ke apa kan. Lepas tu macam hari tu aku kena masalah kuil terbakar tu. Orang cakap masalah tu masalah wear and tear. So wear and tear 11,000 kuil terbakar macam agak pelik juga kan. Dan selain daripada masalah-masalah yang aku hadap, masalah yang aku selalu nampak, macam masalah backlight meter dia, masalah starter ni tak detect, lepas tu masalah apa, minyak leaking daripada head tu. Dulu mereka kata yang tu first best saja. Baru ni aku nampak ada orang komplain balik benda tu kan.
Kalau kata first batch, patutnya dia tak dengar lah masalah ni kan. Tapi entahlah, apalah hampa buat untuk nak settle masalah ni. Harap-harap ada solution lah daripada pihak distributor Suzuki ni kan. So yang tu yang pertama lah, agak questionable lah kan. So kalau kata aku nak simpan motor ni untuk jangka masa lama, aku kena pertimbangkan balik lah benda ni kan. Masalah yang kedua, benda negatif yang kedua aku nak cerita ni sebenarnya bukan negatif pun, tapi sebab orang over exaggerate benda ni. So aku nak kena explain supaya boleh jadi panduan kepada hampa-hampa yang baru nak beli motor ni. Masalah spare, lupa nak slow. Masalah spare part availability dia. Masalah spare part dia ni sebenarnya normal lah. Motor-motor macam ni kalau hampa pergi kedai, hampa nak kena order lah. Bukannya hampa pergi kedai dekat simpang kampung, hampa simpang rumah, simpang taman ada ready dia punya spare part tu, tak lah. Memang hampa kena order dekat pusat servis. Dan benda tu sebenarnya normal. Cuma sebab bila sebut Big 4, brand Big 4, aku dah cakap brand Big 4 ni tak ada masalah. Barang duk ada, merata duk ada kan. Yang tu lah. So aku cerita je lah supaya hampa tahu. So kalau hampa nak beli, hampa kena pertimbangkan benda ni lah. Macam hari tu masa aku claim coil tu, rectifier pun jahanam sekali tau. Rectifier tu tak ada stok. So nak kena order daripada HQ. Cuma kedai tu dia nak tolong aku lah. Dia roket daripada motor yang duk ada dekat showroom. Dia call Suzuki, on the spot Suzuki kata ok boleh claim. Dia terus tukar ke aku daripada motor yang ada dalam showroom je. So benda tu kalau order hari tu tak tahulah berapa lama sampai. Sebab aku punya disk pun hari tu ambil masa sebulan juga nak settle. Sebulan ataupun dekat sebulan, aku dah tak apa ingat dah. Tapi kira tak cepat lah. Tapi disk tu aku boleh faham lagi lah kan. Sebab yalah hampa nak kena siasat dulu apa semua kan. Tapi macam yang kuih terbakar tu memang terang-terang terbakar, tak boleh jalan kan. So yang tu yang kedua, bukan isu besar tapi bagus untuk hampa tahu. Dan yang ketiga, dia punya harga spare part. Selama ni orang duk kata maintenance murah kan. Digambar gemburkan kononnya maintenance dia murah, spare part dia murah. Dan sebenarnya tak murah sangat lah kalau hampa beli dekat service center. Dia cuma murah bila hampa tengok dalam Shopee. Tapi kalau nak sembang Shopee, aku rasa banyak brand lain pun murah. Macam hari tu masa aku pergi servis, aku servis kat tempat yang aku belilah, kedai yang aku belilah. Dan motor aku ni dah habis warranty dah. Aku boleh lah nak pergi servis kat tempat lain tau. Tapi sebab minyak yang Suzuki recommend tu dah ada kat situ, aku pergi lah kedai tu. Tiba-tiba hari aku pergi, minyak tu tak ada stok. Pelik jugalah, Suzuki punya service center, minyak yang Suzuki recommend tak ada stok. So aku pun tukar pakai minyak lain. Yang tu lah yang buat aku nak petikai ni. Sebab apa? Dia punya filter harga RM38 guys. RM38 agak mahal lah untuk filter dia tu. Sebab dia punya filter bukan jenis kanister macam kebanyakan big bike lain. Dia punya filter sama macam filter Waisuku, filter LC, jenis filter yang paper lipat-lipat tu. Aku tak tahu apa nama filter tu. Lagi satu aku tahu kanister, tapi yang ni aku tak ingat apa nama dia. So bila dia pakai filter yang biasa-biasa saja, tapi harga RM38 dekat service center, agak merepek lah bagi aku harga dia. Tapi kalau hampa beli sendiri filter tu online, harga dia sekitar RM20 plus minus. Daripada belah-belah ringgit sampai ke 20 lebih. Yang tu harga dia kalau hampa beli online lah. So kalau aku tahu hari tu minyak tu tak ada stok, nak kena pakai minyak lain, baik aku beli online lah, aku pergi tukar dekat mana-mana kedai yang dekat dengan rumah kan. Tak payah nak pergi susah-susah pergi service center. Alalang warranty pun dah tak ada kan. Tapi kalau kata hampa tak duduk dalam situasi yang sama macam aku, di mana aku cerita tadi kan, aku kalau pasang device tu, aku nak kena naik motor ni. Kalau aku naik motor lain, aku akan kena extra charge kan. Bagi aku tak ada masalah sangat lah kan. Hampa boleh je beli barang-barang yang hampa rasa macam sampai masa dah nak kena tukar, hampa beli siap-siap dia punya barang kan. Macam aku dia jadi isu sikit sebab tu lah. Dia main dengan cost. Sebab kalau kata aku tak dapat benda tu cepat, aku tak boleh nak pergi tukar immediately dekat kedai, esok aku pergi kerja, aku kena charge mahal dengan motor lain. Contoh lah, selain daripada filter, hari tu aku tukar brake pad pun mahal jugalah. Brake pad dia aku rasa mau RM70, RM80 juga tak silap aku. Sebab aku tengok dalam Shopee pun 50 lebih, 60 lebih juga. So yang tu masalah dia punya kos nak bela tu agak tinggi kalau hampa jenis servis dekat pusat servis sahaja. Tapi kalau kata hampa jenis ada
proper planning, boleh order siap-siap online apa semua. Barang-barang dia memang murah lah. Dia punya sprocket, rantai apa semua memang saing-saing harga motor Kak Chai sajalah. Dan dia punya minyak pun pakai 1.2 ke 1.3 liter. Tak silap aku 1.2, tapi kedai tu duk letak 1.3. Tak apalah. So yang tu yang ketiga. Okey, yang keempat ni adalah dia punya resale value. Resale value dia pun boleh kata rabak jugalah. Aku dah tahu dah, resale value ni memang based on demand lah. Dia bukannya based on brand. Tapi saja aku cerita kan, sebab selama ni orang terlampau menganggap kalau kita beli brand Big 4 ni resale value tak ada masalah. Siap pernah aku terbaca dalam grup, ada orang tanya, masa tu lebih kurang setahun lah selepas motor ni masuk Malaysia, ada orang tanya apa kelebihan Gixxer 250 ni kan. Lepas tu ada orang komen, resale value tahan apa semua kan. Aku duk fikir, benda lah resale value tahan, benda baru masuk Malaysia kan. Lepas tu ready stock sentiasa duk ada kat kedai. Ready stock 14,500 kat kedai. Siapa nak beli kalau kita nak jual second hand 12,000 kan. Macam hari tu aku tengok ada orang jual sampai tahap 7,000 lebih. Tapi yang tu mileage agak tinggi lah. Tapi rata-rata jual dalam 8,000 ke 9,000 lah. Tapi still okey lah. Walaupun drop banyak, tapi kalau kita nak jual tu ada orang nak beli tu pun dah okey kan. Sebab kita beli motor nak pakai, bukan nak jual. Kalau nak jual, kita buka kedai motor kan. Tapi saja aku cerita, betul tak? Macam tadi kan, aku cerita benda-benda negatif ni tak 100% negatif pun. Sebenarnya aku just cerita sebab nak cukupkan point je kan. Dan setakat lah okey lah, aku boleh fikirkan 4 point lah. Point yang kelima tak jumpa, aku cari tak jumpa. Aku tak sempat nak cari betul-betul kan. Tapi tiba masa untuk kita pergi ke arah positif. Okey, cerita pasal positivity, apa yang seronok dengan motor ni. Yang first kali tak lain tak bukan dia punya power band. Aku cerita banyak kali pasal power band ni daripada mula beli sampai lah. Tengoklah aku duduk gear 6, tengah duduk buat relax, duduk buat slow kan. Duduk kat sini nak bulah. Yang tu lah. Pendek cerita, motor ni once sampai masuk highway, apa masuk gear 6, dah serupa bawa skuter lah. Memang santai lah. Nak slow pun duduk kat gear 6, nak laju pun duduk kat gear 6. Tak payah susah nak drop gear. Susah. Apa dah, sasul lah cakap pun. So yang tu point yang paling major lah. Point yang pertama yang aku suka sangat motor ni. Sampai kan sebenarnya lah ni aku lagi kerak naik motor ni berbanding aku punya CF motor tu. Sebab tu aku sayang juga motor ni kan. Walaupun aku cerita benda-benda tadi tu, tapi sebenarnya aku sayang motor ni. Sebab aku memang bila bangun tidur pagi-pagi tu kan, duk main malam-malam kan. Tambah kalau hari Senin pagi-pagi kan, memang aku capai kunci Suzuki lah. So yang tu point yang pertama. Point pertama yang aku suka dekat motor ni lah. Dan point yang kedua, yang ni antara point major tapi unexpected lah, adalah dia punya double stand. Dia double stand dia kita kena beli sendiri pasang. Tapi dia dah ready untuk pasang double stand. Dia punya body tu memang dah ada tapak untuk double stand. Dikatakan India punya version memang ada double stand, cuma Malaysia punya version yang double stand kena beli sendiri. Tapi anyway, tetap ada lah. So kita senang pasang lah benda tu kan. Dan bagi aku benda tu sangat-sangat membantu. Sebab aku pernah terfikir nak beli skuter tau dulu. Aku nak beli skuter sebab aku tak larat bila aku spray minyak hari ni, ataupun aku sapu minyak hari ni. Lepas tu esok tu naik pergi kerja hujan. Oi malah baru lepas buh minyak tak tahu hujan pula kan. Nak kena buh lagi minyak rantai kan. Tapi benda ni bila ada double stand, aku standby minyak rantai dalam bag, dalam tail bag aku kan. Hujan dia, aku boleh minyak rantai, tak ada masalah pun. So sangat-sangat membantu lah. Lepas tu nak cuci pun sedap kan. Nak cuci senang, tak payah husung double stand. Macam aku duduk kondo, aku tak duduk landed. So bila aku nak pergi dekat washing bay tu, nak kena husung pedal stand tau. Tapi bila ada double stand, aku dah tak payah husung pedal stand aku. Sangat-sangat membantu lah kan. Dan yang ketiga, point yang ketiga ni, walaupun tadi aku cakap pasal part availability dia tu tidak sepantas yang orang duk cakap lah, macam orang over exaggerate lah pasal tu kan. Tapi dia disebabkan dia Suzuki, so brand-brand ternama lah yang nak buat third party punya spare part untuk dia kan. Contoh macam hari tu aku cakap, hari tu baru tadi aku cakap, macam tadi aku cakap brake pad dia agak mahal kan. Brake pad brand lain ada lah. Brake pad yang aku nampak baru ni brand Bosch pun ada. Aku macam tak Bosch buat brake pad kan. Tapi ada.
So agak pelik lah kan, tapi ada lah. So bila kata kita nak beli third party punya brand, dan brand tu brand yang reputable, confident lah sikit kan. So yang tu point ketiga lah yang aku enjoy dekat motor ni. Dan bagi aku, kalau hampa tengok poin-poin yang aku cakap ni, semua berkaitan dengan keselesaan menunggang, ataupun kemudahan kita guna motor ni. Dia bukan poin yang berkaitan dengan performance, bukan poin yang berkaitan pasal dia top speed dah gila lah, dia punya power ni on tap lah, apa benda lah. Memang power dia on tap pun, tapi bila aku cerita pasal power on tap ni, tak kira orang macam alah, top speed pun 1.5 lebih kan. Tapi bila tahu windshield ni 1.5, memang senang-senang cecah. Aku cerita kat orang gelak aku kan, apa benda ni sembang kan, pasal windshield naik top speed. Biasanya sama, top speed dia cut off 153 lah. Tapi bila ada windshield ni, kita tak payah nak tunduk, badan duduk menegak, relax, santai. Tapi senang-senang nak cecah top speed kan. Alang-alang sebut pasal windshield lah, kita patah balik pasal benda negatif tadi lah. Poin yang kelima, punyalah susah nak pasang windshield dia. Dia punya design, cara dia susun benda-benda jelas-jelas ni semua susah. Full windshield dia ada satu jenis lah. Tu pun yang kontok, bukan windshield lah, cap lah. Aku tak sebut windshield lah benda tu kan. Yang tu saja yang ada aftermarket dia punya. Yang lain semua hampa kena cari yang motor lain punya. Tu dia punya menyembang, lupa nak free gear. Yang lain semua hampa kena cari yang brand lain punya ataupun model lain punya, kacuk dekat dia. Macam lah aku pakai ni versi 650 punya, lepas tu aku pakai yang universal punya bracket. Okey, takat ni okey lagi, tapi kat sini dia longgak, dia lincin benda ni, dia duduk bergerak. So aku nak kena tambah bracket lain kat sini. Kalau hampa tengok bracket ni kiri kanan tak sama. Sebab kita nak pasang bracket ni pula ni, bracket mounting ni pun sengit sebelah. Sebab dia punya celah ni ada dia punya kabel apa semua kan. So dia jadi berlanggak kat situ lah. So bagi aku cabaran juga lah nak pasang windshield ni. So kalau hampa nak minta aku demo semula pasang windshield ni, aku tak tahulah bila nak ada masa. Sebab aku pasang pun makan sejam jugalah, duk try kot tu, duk try kot ni. Okey kan, aku rasa tu saja kot video untuk hari ni kan. Harap-harap apa yang aku cerita ni dapat membantu hampa lah. Dan minta maaf lah kalau ada yang tak puas hati dengan apa aku cakap kan. Aku just cerita, macam aku cerita disclaimer awal tadi, benda ni based on aku punya life situation. Kalau hampa tak duduk dalam situation yang sama, mungkin benda ni bukan masalah pun untuk hampa. Dan aku cerita tu supaya kalau ada siapa-siapa yang mungkin live dia duk macam aku juga, duk keluar masuk Singapura juga ke, ataupun mungkin dia nak cari satu motor saja, yang dia tak ada motor lain dah kan. Mungkin dia boleh fikir lah apa yang aku cerita ni kan. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.